Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, pagi ni kita akan bersiaran buku Sorof. Semalam kita nahu kan, nahu sampai 2 hari sampai saya pun jadi muak dah. So, kita akan buku Sorof. So, buku Sorof, muka surat 32, pengenalan tentang masdar. Mula kita masuk masdar asli saja, bagi pahami masdar asli saja. Masdar mimi, sinai, ismu marah, ismu ha'ah, kita hari lain. Okey, saya baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zuqna fahman nabiyyin wa hafdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kefahaman para nabi, ingatan para rasul dan ilham malaikat muqarrabin dengan rahmat-Mu ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Okey. Kalau tak nampak abang saya nah. Okey. Okey. So kita akan guna buku Sorof. Buku Sorof lah, buku siapa ada buku atau PDF boleh buka muka surat 32 buku Sorof. Siapa nak buku PDF boleh mesej saya kat TikTok. Okey, tuan-tuan dan puan boleh tap skrin dan share live saya, okey. Tapi saya ni macam terpotong sikit. Saya tak jual lah macam ni kat tuan-tuan dan puan. Kalau saya jual hak tu lah. Hak buku saya tak kelang elok lah. Okey. Okey. Al-babu al-hadi asyara. Bab sebelah. Al-masdaru wa anwa'uhu. So, masdar ni ramai orang kata masdar ni kata terbitan. Saya sebagai orang mengaji Fakulti Bahasa Arab di Universiti Azhar, saya tak kurang setujulah dengan kata terbitan sebab kata terbitan tu mushtaqat. So masdar saya ambil kata-kata nama kerjaan. Kalau dalam bahasa Inggeris panggil verbal nouns. So masdar ni ada banyak jenis. Dia ada banyak jenis. Okey, kat sini catatan. Catatan. Kita buka buku ni lah. Kita buka buku ni, muka surat apa? Muka surat 32. Ni sebab saya nak photostat. Ini photostat. Ini saya tak kelang. Okey, tuan-tuan dan puan boleh tap skrin dan share lah saya. Okey, ni dia punya ni. Muka surat 32. Ni muka surat 32. Tuk kat tengah lah. Okey, masdar. Catatan. Masdar. Kata nama kerjaan adalah kata nama yang diambil daripada kata kerja. Nama lain bagi kata nama kerjaan ialah kata nama infinitive. Tak payahlah. Ni nama kedua lah. So, kita ambil kata nama kerjaan. Kata nama kerjaan. Masdar ni sebahagian daripada 10 mushtaqat lah. 10 mushtaqat. Okey, tuan-tuan dan puan boleh tap skrin dan share live saya. Apa nama mushtaqat tu apa? Mushtaqat dia kepada tuan-tuan dan puan yang bakal baru tahu, mushtaqat tu kena tengok buku Nahwu lah. Buku Nahwu siapa nak boleh order. Mushtaqat. Mana mushtaqat? Ni bab jami' mushtaq. Bab jami' mushtaq. Dia ada 10 mushtaqat. 10 jenis al-mushtaqat. So lah ni lah nombor 10. Al-masdar. Masdar. So kat sini saya kata kalau nak tahu tentang detail ni kena guna buku Sorof tu lah. Macam tadilah kata nama kerjaan muka surat 32. Buku Sorof muka surat 32. Sebab bahasa Arab ni Nahwu, Sorof, Balaghah memang advance. Sebab tu saya buat live pagi. Nahwu, Sorof, Balaghah saya buat pagi. Nota 0 kalau saya okey saya akan buat lepas Zuhur ataupun lepas Asar atau lepas Isyak sebab dia senang. Dia akan level tadika. Nahwu, Sorof, Balaghah memang level advance lah. Kalau siapa nak buku fizikal atau PDF, bolehlah kat live tu. Siapa nak buku fizikal ataupun PDF, boleh mesej saya kat type ni, ada nama servis kan, servis. Klik je. Bubuh nombor telefon. Nanti saya wasabi. Dia ada servis kan. Saya tulis English. Tekan tu hubungi Pak Long, nanti tulis nombor phone. Ni saya ambil live orang ni. Ambil live orang. Tuan Amatul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf. Tak apa. Kami pun baru nak mula. Okey, siapa-siapa nak boleh order kat situ. Saya dah buat baru lah ni. Siapa-siapa nak buku atau PDF, boleh pergi ada dekat live kan. Dekat tonton type komen. Ada macam servis ni. Klik je letak nombor 1 kan. Klik je. Bubuh nombor telefon. Okey, tuan-tuan boleh tap skrin dan share live saya. Okey, kita teruskan dengan masdar. Pagi ni kita mengaji buku Sorof. Muka surat 32. Okey, masdar. Kata nama kerjaan. Dia mesti main daripada fi'il. Okey, masdar. Dekat sikit. Dia salah ajak live ni saya kan, okey. Saya akan baca Arab lah. Al-masdaru khamsatu anwa'in. Kata nama kerjaan ada 5 jenis. 5 jenis. Kita tengok masdar. Masdar ada 5 jenis. Yang saya nak guna nombor 1 lah. Okey. Ini pengenalan dulu. Al-masdarul asliyu. Apa dia? Kata nama kerjaan asal. Saya dalam English original verbal nouns. Buku saya bagi juga English sebab dulu saya mesti jadi cikgu. Memang setengah student, especially budak kelas sains, mereka kalau kita cakap Melayu, mereka tak faham tau.
kata nama kerja dia tak faham. Depa kalau kata English, kalau verbal noun macam fi'il mudhari' present tense pun depa faham. Apa ni tuan saya ustaz, saya nak jawab SMA tahun ni, saya tak buku ni untuk rujukan. Sebenarnya buku-buku ni dia sesuai untuk semua. Macam buku Nahu semua kat sini. Buku Nahu kan kita tengok sesuai untuk semua pelajar sekolah menengah, IPT, guru-guru bahasa Arab dan juga siapa yang ingin mendalami ilmu Nahu. Sorry. Ini buku Sarah. Pening dah Allah. Sesuai untuk semua pelajar sekolah menengah, IPT, guru-guru bahasa Arab dan juga siapa yang ingin mendalami ilmu saraf. So yang 3 ni boleh start. Ni form 1. Ni boleh start daripada form 3. Dah boleh guna sampai pencen, sampai PhD. Cuma nota 0 boleh start umur 7 tahun. Dia macam ni. Dalam buku saraf, kita tengok buku saraf ni dia nipis je. Tapi tak boleh lompat saraf, dia kena mula Nahu dulu. Dalam buku saraf ni ada tajuk ni. Ni tajuk ni. Tajuk dia saraf. Tuan Asia, apa beza Nahu Sarah Balaghah? Tunggu saat dia live saya dia banyak lambat pasal ni lah, sebab saya nak jawab tanya semua orang ni masa tajuk dia. Cuma saya nak i'lal ibda ba'd 27 ni adalah the hardest part of learning saraf lah. Okey, apa itu Nahu? Nahu Sarah ni kalau combine jadi qawaid, grammar. Okey, Nahu ni nak baca bagi betul. La ilaha illallahu astaghfirullah bismillah. Kadang-kadang dia Allahu Allahi kan. Asyhadu anna Muhammadan. Muhammadan tapi Muhammad. Tapi kalau kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sak Muhammadun, sak Muhammadin. Allahumma shalli ala Muhammadin. Lagi jadi Muhammadun. Nahu nak baca bagi betul. Kalau saraf, dia nak tahu tentang perubahan bentuk-bentuk perkataan Arab. Yang balaghah ni, dia nak tahu kita contoh kat Melayu, orang Melayu lah. Balaghah ni ada fungsi nak tahu bahasa bunga-bunga dalam Quran dan nak tahu maksud tersirat dalam Quran. Tu balaghah. Balaghah ni saya gayak sikit nak live. Saya lebih suka mula dengan Nahu Sarah dulu. Dulu buat dah live bergayak sikit. Okey, siapa-siapa nak buku fizikal ataupun PDF RM10 je lah. PDF boleh pergi kat live. Nampak tuan komen belah kiri ni. Belah kiri ni ada macam servis. Klik je. Hubungi Pak Long lah. Saya tulis situ. Tak ingat lah. Lepas tu saya pergi tulis nombor telefon. Nanti saya mesej. Tuan saya macam nak beli. Okey, siapa-siapa nak buku fizikal. Sekali lagi, siapa nak buku fizikal ataupun PDF. PDF lagi murah lah. Dan lagi famous kan. Orang budak mengaji agama duduk Ireland, duduk Australia pun beli juga sebab dia tak larat balik raya. Dekat live kita, kat tempat komen kat tepi belah kiri ni. Ni handset tuan-tuan dan perempuan, ni berapa viewer, ni saya, muka saya kan. Dia ada ni hak kuning ni. Klik je. Lepas tu tulis nombor telefon. Tak usah tulis nama dengan alamat, tulis nombor telefon. Nanti saya mesej. Tuan Ahmad Tusan, DM Ustaz Nal Tak Mufo. Ya, DM saya dekat sini. Terima kasih Tuan Ahmad Tusan. DM. Dan ni saya buat baru dah ni. Ada icon servis. Okey, kita teruskan dengan masdar. Okey, nombor 2. Al-masdar al-mimiyu. Masdar mimi pula. Tuan Emelo, kalau beli buku ada video untuk belajar ke atau kena belajar sendiri? Okey, saya siap. Nota 0 bahasa Arab boleh belajar sendiri. Dan ada video lah dekat Utubi saya. Utubi saya Pak Loshidi. Manakala Nahu Sarah Balaghah kena berguru. Sekali lagi, nota 0 bahasa Arab boleh belajar sendiri. Kalau tak faham boleh bahasa B apa semualah boleh bahasa B kan. Nahu Sarah Balaghah, kalau siapa yang memang tak ada basic kena berguru. Kalau orang tu dah ada basic nak wasabi saya tak apalah kan, customer service kan. Okey. Kalau tak ada guru, contoh tuan-tuan dapat beli tak ada guru kat tempat tuan-tuan tak ada ustaz nak ajak, kena masuk live saya lah. Ataupun kalau tak boleh masuk live, boleh tengok rakaman live di Utubi saya. Okey, tuan-tuan dan puan boleh tap screen dan share live saya. Sebab Nahu Sarah Balaghah dia advance dan memang kena berguru. Ni edisi terjemahan. Nota 0 boleh mengaji saya sendiri. Okey, tak apa, ada soalan tanya. Okey. Al-masdar al-mimiyu. Kata nama kerajaan huruf mim. Verbal noun of letter mim. Sebenarnya saat kita terang kita. Okey, kemudian yang kita al-masdar as-sinaiyu. Belakang sikit lah. Kalau tak nampak tu labak saya lah. Kata nama kerajaan buatan ataupun artificial verbal. Dah sebut Inggeris sekali lah. Okey, untuk nombor 4, nombor 5. Dia tak guna masdar marrah dah. Al-masdarul marrah. Al-masdarul hay'ah. Tak. Dia guna ismul marrah. Ismul marrah. Kemudian ismul hay'ah. Ismul marrah kata nama kerajaan sekali. Verbal noun of instance. Ismul hay'ati kata nama kerjaan keadaan. Verbal noun of manner. Tak apa, tu cerita nanti. Okey. Paling banyak kita guna masdar. Paling banyak guna masdar adalah masdar asli lah. Okey. Kalau masdar mimi ni apa beza dia? Maksud dia sama. Cuma ada tambah mim. Tak, tu cerita hari lain. Kita nak perhabis masdar asli pagi ni insyaAllah. Tuan Mas, YT nama apa? Utubi saya Pak Loshidi juga.
dia ada ikon TV color kuning. Utubi saya Pak Long Shidi juga. Saya rasa saya kena bubuh kot link Utubi kat profile nanti. Ayah puncak ayam lah. Okay. Okay. So pagi Masdar ada 5. So kita nak masuk masa nombor 1. So saya nak tuan-tuan puan-puan, bila kita mengaji ilmu sorof. Okay, tuan-tuan puan-puan boleh tap screen dan share lah saya. Bila kita mengaji ilmu sorof ni betul lah dia mengaji tentang perubahan bentuk kata Arab kan. Bila mengaji ilmu sorof, dia akan main dengan wazan fa'ala. Wazan tu apa? Wazan tu sekadar nama skala timbangan. Wazan fa'ala, istaf'ala. Okay, tengok dia banyak main dengan fa'ala. Okay, siapa-siapa nak buku ataupun PDF boleh DM saya di live. Klik butang color kuning ni di tepi, tulis komen servis. Dia pasal apa? Dia bukan beg kuning, dia bukan beg biru. Dia macam satu. Selalunya aku tulis ask me anything kan, tapi tak kena ask me anything lah, saya tulis hubungi Pak Long senang. Kalau selain daripada live, luar live, okay, cara hubungi saya luar live, nampak muka saya kat Mesir. Balik Mesir. Boleh mesej, ataupun boleh ambil nombor phone saya, ataupun nak pick up kat rumah ada address, atau bila tuan-tuan tekan apply now, dia akan keluar macam ni. Saya ni manjang tukar gambar. Dia akan kena macam ni. Dia akan nak macam ni, buah nombor, submit. Habis kata ni luar live lah, luar live. Tapi kalau nak order dalam live, tulis nombor telefon tuan-tuan dan puan-puan di live di screen tepi tulis komen. Tuan Ahmad Tusan. Fa'ala fa'il maf'ul lebih ni banyak pecahan ni. Ya, banyak pecahan. Okey, ni kita nak masuk ni. Dia macam ni Tuan Ahmad Tusan. Maf'ul lebih tak. Satu isim fa'il. Tu. Okey. Fa'il memang banyak jenis. Okey. Fa'il dengan maf'ul bih kita mengaji dalam nahwu. Fa'il dengan maf'ul bih. Tapi ismul fa'ili dengan ismul maf'uli kita mengaji dalam sorof. Ismul fa'il dengan ismul maf'ul dia ada banyak wazan. Sebagai kita tengok macam kat masdar. Ni dah. Inilah wazan waznul masdari. Timbangan tak nampak. Bukan tak nampak. Tapi nanti kita masuk isim fa'il, isim maf'ul nanti masdar. Tuan maksud saya kan. Tuan Cik minta maaf. Tak apa. Boleh share sekali macam nak beli. Okey. Saya beg kuning saya tak buat dah. Saya lemah buat beg kuning. Okey. Siapa-siapa nak buku fizikal nota zero ke, nahwu ke, soroh ke, balaghah ataupun nak colang-caling kan. Ataupun nak PDF. PDF murah ya. PDF paling murah. RM10, RM10. Kan. Bahasa lain nanti saya buat lah. Saya tak larang. Okey. Siapa-siapa nak dekat live tuan-tuan dan puan-puan. Dekat bawah kiri tu. Sini tulis komen lah. Ni emoji. Ni apa ni? Ni gif ke apa benda ni. Belah kiri tu. Saya tulis nombor 1 kat sini. Klik je. Klik je. Dia akan naik hubungi Pak Long. So, tuan-tuan dan puan-puan tulis nombor phone saja dan hantar. Nanti saya reply. Dia macam shortcut untuk private message saya. Puan Nur Wahidah 97. Assalamualaikum Pak Long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nur Wahidah boleh share. Saya tak guna FB dah Puan Nur Wahidah. Saya dah delete FB. Saya tak guna dah FB tak guna dah. Tapi kawan-kawan saya kat Bosnia ada guna lagi. FB saya tak guna dah. Saya cuma ada TikTok and the Utubi Pak Long Shidi. Instagram dengan apa? FB tak ada dah. Okey, kita turunkan. Okey, masdar. Ada berapa muka surat? 1, 2, 3 muka surat aja. Okey. Sebab tu dia nak main ni lah main dengan fa'ala pun ada huruf fa'ilan, ada huruf fa'ilan. Tok Ahmad tu tasrif dia lah ni. Dia bukan tasrif, dia wazan. Tasrif tu beza lah. Tasrif dia macam ni. Tasrif kita tengok buku nota zero. Tasrif tu lain. Dia sebab tasrif dia main dengan 14. Dia main dengan 14 domir. Fa'ala, fa'alu, fa'alat. Kalau yaf'aluna. Untuk fi'il amr ada 6 saja. If'ala. Yang ni kita panggil tasrif. Konjugasi. Tasrif kita panggil konjugasi. Tapi kalau yang macam wazan-wazan kita panggil wazan. Okey, baik. Terima kasih. Puan Wahidah 97. Tak betul. Tak betul. Maaf susah. Dia susah. Dia taruh nak besar. Okey. Saya macam ni lelah. Saya minta maaf. Saya banyak kekurangan. Banyak menyembang. Sebab saya kena 2 hala. Saya tak boleh nak baca saja. Kan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tap screen. Siapa nak buku apa benda nak tak belakang sikit. Okey. Bila kita mengaji buku Arab. Sini dia tulis al-babu kan. Bab man. Chapter sebelah kan. Bab sebelah. Okey. Kalau sekiranya dalam bab tu ada banyak subtopik. Dia akan panggil al-fasl. Fasal ni subtopik lah. Subtopik. Tapi saya tulis topik semalam. Tulis subtopik. Nak buat penimpala. Tak malas buat penimpala. Okay.
Al-faslul awwalu al-masdaru al-asliyu lah. Topik 1, kata nama kerja asal. Okey. Saya nak abang lah. Nahu Surah Balaghah ni advance dan saya live ikut Universiti Al-Azhar. Ni saya ajak tuan-tuan dan perempuan ni level Universiti Al-Azhar ni. Kalau tuan-tuan dan perempuan faham walaupun 1%, alhamdulillah, rahmat besar lah. Okey. Okay, siapa-siapa nak buku boleh mesej saya kat bawah tu, kat servis kat butang kiri kat bawah sekali. Okey, ta'riful masdaril asli. Sini al masdarul asliyu ru yu ni ri yi. Tu kena mengaji nahu. Sebab dia ni dua ni ni jadi na'at lah. Ni jadi mudhaf, mudhafu ilaih kena baris baca kasrah. Lepas tu dia punya sifat kena ikut hadapan ni. Ni mudhaf, mudhafu ilaih, na'at. Tu mengaji ilmu nahwu. Sekarang kita ilmu saraf. Definisi kata nama kerja asal. Okey. Huwal lafzul ladzi yadullu 'alal hadathi. Hadas ni ada maksud banyak. Hadas besar, hadas kecil. Hadas ataupun kejadian. Mujarradan 'aniz zaman ni. Dia mesti tentang zaman. Satu lah. Mislu al-fahmu an-nasru as-sujudu. Okey, masdar asli. Kata nama kerja asal, original lah. Original verbal noun. Ialah perkataan yang menunjukkan peristiwa. Semata-mata. Mujarrad ni semata-mata peristiwa. Hadas semata-mata. Contohnya pemahaman. Al-fahmu, pemahaman lah. Pemahaman ataupun kefahaman. An-nasru, kemenangan, sujud-sujud. Okey. Fahima yafhamu, nasara yang suruh, sajada yasjudu. Okey. Dia masdar ni, kau sendiri tak. Masdar ni memang Allah Ta'ala cipta dah bahasa Arab macam tu. Masdar. So masdar ni, lah ni kan ada internet, kan boleh cek sendiri dalam online conjugation kan. Okey, tuan-tuan puan boleh tap screen dan share lah saya. Siapa nak buku atau PDF boleh mesej kat bawah ni, ada butang servis dekat bawah tempat komen tu, tepi komen tu. Okey. Jadi, untuk tahu masdar, dia kena banyak membaca, senang lah. Banyak membaca, banyak mendengar. Dia simai lebih kepada ni kan. Ni nampak ada terpotong sini. Saya sebab ring kan. Sebab kalau saya jual kat tuan-tuan perempuan, elok lah. Sebab tengah saya jual kat tuan-tuan perempuan. Muka surat apa? Muka surat 33. Buku surah, muka surat 33. Muka surat 33. Okey, siapa-siapa nak buku boleh mesej saya kat bawah tu. Ni terpotong kan. Saya jual kat tuan-tuan perempuan, elok lah. Elok lah. Tak terpotong dah lah. Okey. Okey. Dia ada apa? Ada 3. Kalau fi'il tu sulasi, ada 3 huruf. Nampak ada 3 huruf. Ataupun ketika fi'il tu ada 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Tapi selalunya 3 huruf lah. Awalan, masadirul af'ali thulathiyah. Masadirul af'ali thulathiyah. Bentuk-bentuk kata nama kerja asal bagi kata kerja terdiri daripada 3 huruf. So, fi'il sulasi ni fi'il ada 3 huruf. Nampak tak? Nasara, tajara, ta'iba, hamira, sajada, soma, ghala, ra'afa, sahula. Okey. Dia ada banyak wazan. Selalunya benda ni, dia bila kita banyak membaca, bila kita banyak mendengar kan. So, dia memang, even setengah perkataan tu dah termasuk dalam bahasa Melayu. Macam sujud termasuk dalam bahasa Melayu dah. Okay, tuan-tuan perempuan boleh tap screen dan share lah saya. Kalau ada soalan boleh komen kat bawah. Okey. Jom cakap ke? Aku dekat sikit lah. Kamera. Biasalah mengajak live tahun ni lah. Kekangan. Okey. Atau wazan fa'lun. Sini ni. Jangan tengok atas ni. Ni dia jadi masdar. Tengok jadi masdar. Untuk perkataan nasara, dia guna fa'lun. Tu tak jadi nasara, dia jadi nasrun. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Nasara. Sini sa' ada fathah, sini sa' dia jadi ikut yang ni. Sa' jadi sukun. Maksud saya, Ustaz, tak apa. Wazan tu apa? Saya biasa dengar tapi tak apa-apa. Wazan. So, saat ni. Dia ni. Mizan. Wazan adalah timbangan ataupun skala. Kita panggil timbangan lah ataupun skala. Wazan. Kita dah tengok wazan tu ada timbang kilogram, gram kan. Ni sekadar metafora ya, Pak. Bila orang kata wazan, mizan ke apa kan, kita panggil sebagai timbangan. Bentuk-bentuk dia lah. Bentuk-bentuk lah. Tuan Cik, ini nota bahasa Arab ke? Ya, nota bahasa Arab. Nota bahasa Arab ada 4 jenis. Yang ni untuk beginner. Dan yang ni, vocab ni banyak kepada vocab dan lebih kepada perbualan lah. Yang nahu surah Balaghah ni, dia advance. Ni dia grammar level 1, grammar level 2. Yang ni dia bukan grammar lah ni. Ni dia bahasa, nak faham bahasa dalam Quran. Saya tak live lagi, cuma saya selalu duduk live
Nota zero, Nahu Sorof. Okay, siapa-siapa nak boleh mesej saya kat bawah tu. Ada butang servis. Boleh tulis nombor telefon. Okay. Okay lah. Biasalah mengajar live ni banyak kekangan. Okay. Ni wazan ya. Belakang sikit. Tak nampak tu labang ni wazan ya. Ni dia punya masdar. So, bentuk. Betul bila kita mengaji surah. Kita nak tahu tentang bentuk-bentuk perubahan perkataan Arab. Okey, kemudian yang kedua fi'alatun, atas wazan fi'alatun untuk fi'al tajarah berniaga. So dia jadi tijaratun. Nak kena bagi sama. Sini letak marbutah, sini pun ada marbutah. Boleh dah kata perkataan nisaratun. Orang tak nak guna lagi. Selalu kata nasra nasrun. Fataha fathah guna nombor 1. Daraba darbun. Daraba darbun, pemukulan. Okey, kemudian habis. Dia ni sekadar pengenalan sahaja. Pengenalan saya. Sebab kalau tuan-tuan apa buka kamus beli Arab ataupun kamus online, depa dah bagi dah. Depa dah bagi kita. Contoh tuan-tuan tulis tajarah, dia akan tulis dah tijaratun. Dia takkan kata tajrun ke tajarun ke tujratun, tak ada tujurun, tak ada. Dia akan bagi dah tijaratun. So kamus buku, kamus online, tasrih memang depa dah bagi dah. Tak perlu kita nak pening-pening kepala. Okey, tuan-tuan apa boleh tap screen dan share lah saya. Siapa nak buku atau PDF boleh mesej saya dekat bawah. Private message saya kat bawah ada butang apa tu? Butang servis. Butang servis dia ni. Siapa nak beli buku atau PDF lah, saya tak buat beg kuning nampak. Tuan-tuan apa klik je butang kat bawah ni. Dekat live kat bawah ni. Tulis nombor telefon. Okey, kemudian perkataan fa'alun untuk fi'il kata kerja ta'ibun. Berjeletis. So jadi ta'abun. Hal adakah ta'ab? Adakah kamu ada keletihan? Na'am ataupun la lah keletihan ta'ab. Kemudian wazan timbangan fu'latun untuk fi'il hamira menjadi merah. Jadi humratun kemerah-merahan. So nampak tak? Humratun fu'latun dia kena bagi teli. Sini ada letak marbutah, sini pun kena ada letak marbutah. Okey. Kemudian perkataan fu'ulun. Ni untuk fi'il sajadah bersujud. So sujudun. Sujudun fu'ulun. Boleh nak kata sajdun? Sujud sajadah ada lah. Sijadatun tak ada. Sajadun tak ada. Sujudatun tak ada. Dia jadi sujud. Ni memang masdar. Memang masdar. Kemudian perkataan ni boleh dua. Fa'lun. Ni fa'lun. Boleh fa'lun, boleh fi'alun. Untuk perkataan sawma berpuasa. Boleh sawmun ataupun siyamun. Apa beza saumun dengan siyamun? Saumun ni puasa, siyam ni puasa, tak makan tak minum kan? Tapi kalau saumun dia puasa, tak makan, tak minum dan tidak bercakap. Cakap ada urusan saja. Itu beza lah saya tengok dalam Tok Syekh Hebat kat Utubi apa beza saum dengan siyam. Dua-dua puasa, cuma saumun ni dia special case, dia jenis tak mau cakap dengan siapa-siapa. Untuk sampai dia buka puasa lah. Okey. Kemudian kita tengok fa'alanun, wazan fa'alanun untuk perkataan ghala, mendidih. So dia akan jadi pendidihan ghalayanun. So dia kena bagi sama. Okey. Ni di antara wazan. Banyak tapi kita ni cukup tekat ni lah. Kemudian wazan fu'alun. Fu'alun untuk perkataan ra'afa, berdarah hidung. Ru'afun, pendarahan hidung. Macam tu. Kemudian ini pun ada dua juga. Fa'alun, sama ada fa'alun, ada dua. Fa'alun dengan fu'ulatun, sahula menjadi mudah. Sahlun suhulatun. So untuk kemudahan kita boleh guna dah sahlun ataupun suhulatun, bisuhulah. Selalu kita guna bisuhulah. Okey, ni di antara wazan yang famous, timbangan yang famous untuk kata kerja yang ada 3 huruf. Nampak? 3 huruf. Sekarang kita akan tengok kata kerja yang ada lebih daripada 3 huruf. Kita tengok. Dia ada 3, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Okay, siapa-siapa nak buku Nahu atau semualah buku bahasa Arab atau PDF boleh mesej saya kat bawah kat TikTok. Okay. Saya angkat kamera sikit. Bagi para habis masdar, nanti ke depan boleh masuk masdar mimi. Okay, buku sorof sekarang muka surat 34. Buku ni saya A4 ni. Okay. Thanian, masadirul af'alir ruba'iyyati. Apa maksudnya? Bentuk-bentuk kata nama kerjaan asal bagi kata kerja yang terdiri daripada 4 huruf. Nampak sini ada 4 huruf. Sebab da sini 2 da ni qaddasa, rabba, ba ni pun 2, rabba. Dia 4. So dia ba ni ada 2, dal daripada da, so jadi 4 huruf. Kemudian lain ni apa ada? Ada 4 huruf lah kan? Akrama 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Okey. Ni paling famous lah. Atau wazan taf'ilun.
Taf'il untuk qaddasa, menyucikan ataupun mengagungkan. So taqdisun. Taqdisun. Macam qaddara taqdirun. Nampak tak? Qaddara taqdirun. Dia tengok. Kalau menilah penyucian atau pengagungan. Ni masdar ya. Ni wazan ya. Ni masdar ya. Ni dia punya basic kata kerja apa. Okay? Okay, tuan-tuan dan puan boleh tap screen dan share live saya. Siapa nak buku boleh mesej saya kat bawah. Okay? Ni paling banyak lah. Apa lagi? Nazala. Nazala tanzilun. Nazala tanzilun. So, dia akan guna wazan taf'ilun. Dia akan guna wazan taf'ilun. Okey, kemudian wazan yang kedua adalah taf'ilatun. Taf'ilatun. Untuk perkataan rabba. Selalunya bila dia jadi lagu ni, wazan macam ni, selalunya dia akan ada ya, tak ada titik. Ya, kita tengoklah. Rabba mengasal jadi tarbiyah. Tuan-tuan dan puan jangan baca ya ada syadah. Ya tak ada syadah. Sebab dia atas wazan taf'ilatun. Tarbiyatun. Sekali lagi. Taf'ilatun. Tarbiyatun. Ya tak ada syadah. Macam zakah jadi tazkiyah. Bukannya tazkiyah. Ya tak ada syadah. Ya tak ada syadah. Apa lagi? Wassa jadi tausiah. Kalau tuan-tuan nak buat dalam bahasa Melayu kan, Y itu kan ada satu je lah. Tausiah, tazkiyah, tarbiyah. Jangan bubuh syadah. Jangan bubuh syadah. Okey. Kemudian wazan if'alun. Akrama memuliakan, wazan dia ikramun, pemuliaan. Anzala jadi inzalun. Apa lagi? Ikutlah selalunya akrama dengan anzala lah yang famous. Selalunya dia dua tu yang famous. Okey. Kemudian yang ni ada dua. Fi'lalun ataupun fa'lalatun. Dahraja ni tak guna dah pada zaman ni, klasik lah. Dahraja maksud dia bergolek. So, penggolekan. So, dia boleh jadi dahraja, 4 huruf, dia boleh jadi fi'lalun, jadi dihrajun, ataupun fa'lalatun, dahrajatun. So, sini ada tak marbutah, sini pun ada tak marbutah. Okey. Nampak tak? Dia benda ni, dia pengenalan saja. Dan kalau cari dalam kamus ataupun kamus online, dia akan bagi dah lah. Kita tulis yang verb apa, dia dah bagi dah. Okey, kemudian ni fi'alun ataupun mu'fa'alatun. Faraqa berpisah. Ataupun kita guna firaq, perpisahan lah. Perpisahan boleh dua wazan. Firaqun ataupun mufaraqah. Mufaraqah tu ni memang selalu kita gunakan dalam semayang, mufaraqahan, mufaraqah. So dia boleh guna macam 4 huruf macam ni, jenis ni, dia boleh guna dua wazan lah, tapi selalunya kita akan guna nombor 2 lah. Okey, kemudian salisan yang ketiga. Masadiru al-af'alil khumasiyah. Bentuk-bentuk kata nama kerjaan asal bagi kata kerja terdiri daripada 5 huruf. Ni dia terpotong kan, dia terpotong. Tapi saya jual kat tuan-tuan perempuan tak terpotong lah. Okey, dia ada 4 wazan yang famous. Tafa'ulun. Ta'allama belajar ataupun belajar, pembelajaran. Ta'allumun. Ta'allumun. Ta'allum. Ta'allumun. Kemudian infi'alun untuk infataha. Nampak dia ada 3 huruf, ada 5 huruf ni. Lam ni ada 2 huruf. Kalau kita buat lam kan, kalau kita ta'allam, lam ni ada 2 huruf. So ni 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. So ada 5 huruf kat sini. Infi'alun infataha jadi infitahun, keterbukaan. Kemudian ifti'alun ihtarama, hormat menjadi ihtirama. Ni ramai orang dengar kan. Ihtiram, penghormatan. So, perkataan yang 5 huruf, dia akan guna yang ni lah. Dia akan guna yang ni. Dia akan jadi macam ni. Kemudian, yang last sekali, tafa'lulun. Ni jarang ni, klasik ni. Tak guna. Tazalzala, bergempar bumi lah. Bumi bergempar bumi. Tazalzulun, gempar bumi. Penggempaan bumi, ikut nak terjemah macam mana pun. So, yang ni masdar untuk wazan, masdar untuk 4 huruf. Ni untuk 5 huruf. Tapi jarang lah kalau kita guna yang 3 huruf. Okey, last sekali untuk pagi ni adalah rabi'an. Ni terpotong kan. Muka surah apa? Muka surah 35. Saya jual yang elok lah kat tuan-tuan nampak. Muka surah. Muka surah 35. Terpotong. Saya jual elok lah. Tak nampak tak terpotong. Ni dah edit kat buat kilang, dia edit lah. Okey. Masdar. Rabi'an masdadiru al-af'ali as-sudasiyah. Bentuk terpotong, tak ada B ya. Bentuk-bentuk kata nama kerjaan asal bagi kata kerja terdiri daripada 6 huruf. Nampak sini ada 6 huruf ni. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Dia ada 6 huruf. Okey, ni famous kan, Sebenarnya dua-dua ni famous.
Istif'alun. Istaghfara jadi istighfar. Istaghfara memohon ampun. So istighfarun permohonan ampun. Istaghfara jadi istaghfara jadi istighfarun. Okey, yang ni kena tambah tak marbutah. Istifalatun. Istiqamah, meluruskan. So istiqamatun, kelurusan. Kita kelurusan boleh ataupun istiqamahan. Istiqamah sama juga. Cuma kita kena tambah tak marbutah istiqamah menjadi istiqamatun. Apa lagi ya? Ada tak ingat lah. Okey lah. So selalunya istiqamah lah. Istiqamah lagi apa? Qamah okey, istahala kemustahilan, istahala akan jadi istihalatun. Menjadi mustahil. Istihala, kalau kita kata istihalatun, dia akan jadi kemenjadian mustahil. Tuan Muhammad salam alaikum. Salam tuan kata. Tuan Muhammad ni buku nama apa? Hal ni kita buku nama saraf. Ni buku saraf. Allah. Dan ni kita siaran buku saraf. Sebab kemarin dengan 2 hari lepas kita dah mengaji nahu dah. Hari ni saraf. Balaghah nanti dulu. Kalau saya larat petang ni saya nak masuk nota zero. Okey. Siapa nak boleh order PDF pun ada. PDF pun ada. Okey. Jadi dengan ni habislah masdar. Habis dah masdar. Okey. Tadi kita recap balik. Tadi saya dah habaq dah masdar ni apa pengenalan dia, berapa jenis, ada 5 jenis. Kita pagi ni kita masuk masdar asli, insya-Allah nanti kita akan masuk masdar mimi. Okey. Masdar ni bila mengaji saraf ni dia ada wazan-wazan dia lah. Muka surat 32, 33, 34 dengan 35. Kita mengaji petang pagi ni. Syukran Tuan Mu'tun bagi hakmi apa ni? Tuan Mu'tun apa beza? Nahu saraf Pak Long. Okey. Saat-saat lah. Kita recap saat-saat kita tengok balik. Ni lepas tu ni wazan-wazan ada 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf dan last kali 6 huruf. Dia tak ada 7 huruf. Takap habis 6 huruf saja. Okey. Macam saya bak tadi orang tanya. Okey. Nota zero ni dia basic lah. Okey. Apa ni? Motto apa ni? Bahasa buku nasa apa ni? Ni wazan kita apa? Kita saraf Tuan Shirin Shahab 6. Ni saraf. Tadi lah ni kita bagi saraf. Okey, nahu ni kalau kita cakap kat orang Melayu nak baca baris bagi betul. Kadang-kadang baca Allahu, Allah, Allahiyah, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadinan. Kalau saraf ni nak tahu tentang bentuk-bentuk, perubahan bentuk-bentuk perkataan Arab. Bentuk-bentuk perkataan Arab. Macam tadilah, dia macam wazan-wazan, dia akan dengan fa'ala, wa saraf. Kalau balaghah, dia nak tahu tentang maksud tisirat dalam Quran dan juga bahasa bunga-bunga dalam Quran. Dia macam tu. Okey. Sorry, saya hantar invitation. Jangan terima, jangan accept, saya tersilap. Okey, so kita habis dah masdar asli. So insya-Allah nanti kita akan masuk masdar mimi. Masdar mimi dia masdar juga, cuma dia tambah huruf mim saja. Maksud Allah, hak ni kena liquid nanti ni. Saya kena liquid nanti. Okey. Tuan Mu'tun balaghah paling best zaman stam tu. Tu lah kan. So buku-buku saya ni memang saya buat level Azhar. Okey, jadi dengan ini saya minta izin untuk Ella tu sebelum insya-Allah nanti esok tak masuk dah sorang kot. Esok kalau pagi saya buat saya akan masuk nahu balik lah. Nahu balik tak larat lah sebab kemarin saya dah buat dah nahu 2 hari. Lepas tu sorang so saya nak colang-caling lah. Balang tu nanti saya tengok apa ni tuan ni tak ingat habis dah umur juga ada kelas ni. Syukran Tuan Najmi. Itulah buat kelas macam ni kan nak kena peringat saya pun nak kena peringat balik. Okey, jadi saya minta izin untuk Ella. So siapa-siapa yang nak buku nota zero, buku fizikal nota zero, nahu, sarah, balaghah ataupun bahasa-bahasa asing pun ada juga. Ada Jerman, ada Ibrani, ada Turki dan ada bahasa Rusia. Siapa nak buku fizikal Arab ataupun buku fizikal bahasa asing ataupun nak versi PDF nota zero Arab, nahu, sarah, balaghah, Ibrani, Rusia, Turki, Jerman. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ada kat live saya tu, dekat bawah live tu. Kalau tuan-tuan tulis komen kat bawah ni, ada macam butang color anak panah ni. Butang ni. Klik ni, betul tulis nombor phone. Ni dia punya shortcut nak mesej private saya. Nanti saya WhatsApp tuan-tuan. Tuan Mu'tun baik Pak Long. Apa ni? Tuan Mu'tun. Level Azhar ni kena lengkap kepala. Setakat lah macam tu bukan saya nak taksub dengan Azhar. Setakat lah yang saya tengok cara yang terbaik untuk ajak orang dalam dunia ni bahasa Arab kena ikut Azhar lah. Dan saya live pun, memang saya ikut level Azhar. Level Azhar ni memang tinggi tapi saya turun keraf lah. Tapi selalunya orang boleh ya.
Okey, sekali lagi siapa-siapa nak buku fizikal bahasa Arab ataupun PDF, boleh pi dekat bawah ni, tempat tulis komen belah kiri tu, bawah sekali belah kiri tu ada macam servis, klik tulis nombor telefon, nanti saya mesej tuan-tuan dan puan-puan. Tuan Mokto baik sebab dulu tak dapat pergi azan, parent tak isi tak kasih, tak apa, pelan-pelan. Okey, Pak Long Mokto, okey, terima kasih semua. Terima kasih yang masuk live apa semua. So jumpa lagi petang lagi insya-Allah, okey. Saya baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zuqna fahman nabiyyin wa hafdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kefahaman para nabi, ingatan para rasul dan ilham malaikat muqarrabin dengan rahmat-Mu ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Tok Mokto. Afwan Tuan Mokto. Syukuran Tuan ada alinea bagi kami. Okey, saya nak kena pi minum air nak minum air. Okey, jumpa petang lagi insya-Allah. Saya nak rehat dulu. Okey, sekali lagi siapa-siapa nak buku atau buku fizikal atau PDF boleh klik butang servis akan kuning kat kiri bawah sekali. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan end now. 1 2 3 end.